Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Ahmad Fathi bin Syed Muhammad Khair. Merupakan pelajar tahun 2 di State Marine Technical University St. Petersburg dan merupakan graduan High Mega tahun 2008 dan pernah juga menyertai High Mega pada tahun 2009. Alhamdulillah, High Mega kali ini Allah masih lagi beri peluang untuk sertai, walaupun tak dapat sertai dalam bentuk fizikal, hanya dapat sertai dalam bentuk visual kan. Terima kasih kepada sahabat saya Umar Muhajir kerana menjemput saya untuk hadir bersama dengan adik-adik yang saya kasihi dan saya sayangi kerana Allah SWT. Saya berasal daripada Gombak, rumah dekat je dengan UIA. UIA tu kalau keluar belok kanan terus sampai rumah. InsyaAllah pesanan kepada adik-adik High Mega, bakal-bakal mahasiswa dan mahasiswi, InsyaAllah bila melangkah ke alam IPT nanti, InsyaAllah yang paling penting sekali bila melangkah ke alam IPT ni, kena jelas matlamat kan. Kita belajar ni hanya kerana Allah SWT kan. Dan matlamat ni, kalau kita belajar ni, kita memang kena jelas dan kejernihan matlamat ni kita kena jaga kan. Daripada mula kita masuk IPT ni sampai hujung nanti kan. Jangan dekat tengah-tengah nanti matlamat tu dah lari kan. Maksud dia kita kena sentiasa istiqamah dengan matlamat ni kan. Dan yang paling penting sekali dalam bentuk ilmu ni, kita bukan saja nak jadi seorang yang alim kan, setakat mahir dalam bidang ilmu kan. Kalau kita tengok berapa banyak kan profesor-profesor, macam orang-orang yang berpendidikan kan, golongan intelektual yang Islam kan, tapi Islam tak dapat tumpang dalam kerjaya mereka kan. Dan apa yang lebih penting lagi sekarang ni untuk Islam adalah bukan saja orang-orang yang alim, tapi orang-orang yang mujahid kan. Orang-orang yang mempamerkan ciri-ciri Islam kan, orang-orang yang Islam dapat tumpang padanya kan. Dan insyaAllah kan, tak kisah nanti mungkin ada adik-adik yang akan masuk ke college kan, ada mungkin yang akan masuk ke universiti, ada mungkin yang akan keluar negara kan, mungkin ada yang akan ke Egypt kan, ada yang ke Arab Saudi, ada yang ke Rusia mungkin kan, ada yang ke Tanzania, Senegal, siapa tahu kan. Siapa tahu Allah akan campakkan kita di mana kan. InsyaAllah yang paling penting sekali nanti bila masuk ke alam IPT nanti, cari sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang boleh membantu kita, yang sahabat-sahabat yang soleh orang kata kan, supaya kita dapat sama-sama duduk dalam satu suasana yang boleh membangkitkan iman kan. Sebab suasana ni amat penting kepada kita kan. Dalam kita nak menjaga diri kita ni, suasana ni amat penting kan. Mungkin kalau kita pergi ke satu tempat kan, yang kita dah cari-cari tak ada juga orang baik kan, kita dah cuba cari tak ada orang baik, maka kita kena mencipta suasana baik kan. Suasana yang baik tu kita kena bina kan, supaya kita dapat menjaga iman kita kan. Dan kata-kata akhir saya ucapkan tahniah kepada adik-adik yang menyertai program High Mega ni kan. Bukan semua orang dapat rasai kan. Program ni kita patut rasa bahagia dan saya amat berharap sekali InsyaAllah satu hari nanti dapat dipertemukan oleh Allah dengan adik-adik sekalian. Walaupun mungkin ada yang tak kenal kan, saya pun tak tahu, mungkin ada adik kandung mungkin, tapi semua saya anggap sebagai adik-adik saya sendiri kan. Dan saya harap bila masuk IPT nanti, InsyaAllah kan dapat cuba praktikkan apa yang kita dapat dalam High Mega ni kan. Dan seterusnya saya ucapkan tahniah kepada abang-abang facilitator dan komiti High Mega kerana berjaya menjayakan High Mega pada tahun ini kan. Moga-moga usaha dan sumbangan kalian Allah SWT beri ganjaran yang baik di akhirat nanti kan, insyaAllah kan. Apa-apa pun saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua mahasiswa dan mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.